Video yang lepas-lepas, tengok aku. Tengok aku. Kau tengok dalam, kau pandang dalam ni je. Pandang dalam kamera je. Jangan pandang aku. Jangan pandang aku direct. Pandang dalam kamera. Depan-depan. Pegang dua. Macam tu. Pegang dua. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ni sekarang dah pukul 4 suku. Tekan screen tu, zoom, tekan screen tu biar bagi dia fokus. Okay. Sekarang ini dekat depan ni adalah DB untuk sound room, projek dekat rumah Datuk, Kota Damansara. Okey, sekarang ni sekarang ni DB ni. Okey, kalau kita tengok video yang lepas-lepas, tengok aku. Tengok aku. Kau tengok dalam, kau pandang dalam ni je. Pandang dalam kamera je. Jangan pandang aku. Jangan pandang aku direct. Pandang dalam kamera. Depan-depan. Pegang dua. Macam tu. Pegang dua. Okey. Okey, tengok dalam kamera. Jangan tengok mata tu, jangan tengok aku. Tengok dalam kamera je. Okey. Selalu tekan ni. Tekan skrin, okey? Okey. Sebab dekat sini memang agak lambat sikit saya buat kerja, sebab dia punya masa boleh masuk dekat sini pukul 9 sampailah pukul 5. So pukul 5 tu semua kontraktor kena keluar daripada kawasan ni, tak boleh nak buat kerja. So jadi itu adalah penyumbang kepada sebab apa saya lambat lah. Memang sudah lambat, memang dah lambat. Lepas tu dalam saya buat kerja-kerja macam ni pun, Datuk pun dia bagilah kalau saya ada urgent ke, saya ada pergi inspection ke, dia pun okey lah. So saya pergi inspection, dia pun cakap dengan saya dia faham kerja saya macam mana. And then dia cakap tak apa, buat slow-slow yang ni. Nanti kalau nak pergi inspection ke, ada hal urgent ke, pergi je. Yang ni tak urgent pun. Cuma buat slow je lah. Okay, ini adalah DB saya. Nanti kau fokus je lah. Okay, ni kontaktor untuk aircon 2.5 horsepower. Okay. Yang ni daripada, yang ni L1 ni daripada MCB C20 ni. Okay. MCB C20 ni ke kontaktor. Okay. Ke kontaktor. Power dia ke kontaktor L1. Okay. Ini, yang ni bawah ni ada dua, perasan tak? Ada dua. Okay, satu ni ke smart switch. Okay. Okay, dekat sini rumah ni semua dia pakai smart switch. Dia tak pakai switch yang biasa-biasa, dia pakai smart switch. Okay, yang ni satu ke smart switch. Okay, incoming, dia masuk ke incoming smart switch lah yang ni. Lepas tu dia akan ada outgoing. Okay, outgoing tu patah balik ke DB, pergi ke kontaktor. Okay, ke kontaktor macam biasalah. A1 untuk live, A2 untuk outgoing neutral. Okay. Lepas tu okay, ini untuk wiring kontaktor lah. Okay, untuk neutral direct pergi ke aircon. Okay. Neutral dekat sini, A2 ni cuma letak bahagian apa ni, cuma ambil daripada smart switch punya neutral saja ke sini. Okay. And then live letak ke dekat L2 lah. Jadi dekat situ dia boleh control smart switch yang pakai coil apa tu. Dia boleh control smart switch. Bila dia control smart switch tu, dia tak payah macam wiring aircon yang lain lah. Wiring aircon yang lain kita petik je switch 20A, nanti dia keluar lampu, and then kita boleh tekan remote kan. Okay, ni tak payah. Ni tekan je, kita tekan je apa ni, switch, smart switch tu, nanti dia akan sedut. Dan nanti dia allow, dia bagi voltage untuk ke aircon lah, untuk salurkan ke aircon lah. Ok, dekat sini kita pakai MCCB Terasaki.
Lepas tu Schneider, semua ni brand Schneider lah. Okey, yang ni adalah MCB untuk ni komando ni. Dengan apa? Dengan apa nama ni? Dengan magnetic starter ni lah. Okey. Okey, untuk rumah ni, untuk kat sini dia berbeza sikit. Kabel kita kena pakai banyak sikit. Okey, untuk switch lampu, sepatutnya kalau switch biasa dia ada live saja kan. Ini adalah kat rumah ni semua smart switch. Smart switch dia kena jalan dengan neutral. Kiranya neutral pun akan turun dekat switch sekali lah. Tapi kalau soket plug punya ni, memang kalau soket plug dia kena, kalau soket plug tu mesti ada neutral. Itulah semualah. Okay. So ini pun tak sempat, kita kena sambung besok. Okay, besok kalau ada hal-hal lain, this tu. Okay. Esok kalau ada hal lain, saya kena pergi dululah hal lain tu. So yang ni tak ada, yang ni pun tinggal sikit je. Okay. So kalau kita tengok status kerja kita, DB dah siap. Okay. Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, tengok banyak point yang kita dah turunkan. Memang banyak point lampu yang kita dah turunkan. Nanti tekan skrin tu, jangan lupa ni, jangan bagi gambar blur. Kita memang dah banyak dah kita turunkan point lampu. Okay. Yang sekeliling ni ada lampu pakai dimmer. Dimmer tu pun daripada smart, apa, dia punya smart dimmer juga lah, smart switch juga lah. Okay. Dekat sini ada 3 lampu. Okay. Yang ni lampu almari. Dekat sana pun lampu almari. Okay. Bagi nampak aku. Okay. Yang dekat sini ada soket plug untuk supply power dekat apa, voltage detector, voltage indicator lah. So kerja kita sampai dekat sini je. Okay. Lepas ni ada kontraktor yang masuk buat kabinet dalam bilik ni. Lepas tu untuk ada kontraktor lagi yang akan masuk untuk buat apa ni, untuk buat soundproof. Okay, soundproof. Okay, sebab tu lah kita ada tanda dekat situ. So kita dekat sini kita tak boleh nak suka-suka buat. Kita nak tinggi tu berapa, kita tak boleh tentukan. Dekat sini ada tuan dia. So kita kena bagi tahu Datuk lah. Bila kita tinggikan soket macam ni, kita akan tunjuk kat Datuk, akan panggil Datuk okey tak? Kalau Datuk okey, kita tanda. So kita tanda dan kita tanda, nanti orang yang seterusnya masa dia nak tutup wall ni untuk dia nak buat soundproof tu, so dia akan tahulah, dia akan potong siap-siap. Okay, saya minta dekat Datuk untuk dia potong siap-siap apa ni, benda ni lah, dan dia bawa keluar kabel siap-siap untuk nak pasang soket dekat sini. Okey, untuk ni, okey, dekat sini adalah, dekat situ ada 3 soket. Satu tu soket yang 15M, yang dua ni 13 lah, 13 dan 15M, sebab dia pakai kabel 4mm. Kalau tengok sini pakai kabel 4mm lah, kabel 4mm tebal . Okey, yang ni lampu pun kita pakai kabel mega. Lampu kalau ni kita pakai kabel mega macam biasalah, kabel mega. Mana tak nampak? Okay, tak nampak. Ini kita pakai kabel mega. Okey, sebab apa kita panjangkan poin lampu ni? Ada setengah orang cakap membazir. Sebenarnya tak membazir. Bila kita panjangkan poin lampu ni, senang untuk dia ada apa ni? Dia ada design, dia ada design dia apa? Interior design. Untuk interior design letak dia punya lampu, lokasi lampu dekat mana, nanti dia boleh tarik je. Tengok, sampai kalau lampu dekat sini boleh tarik, lampu dekat sini tu boleh tarik. Okey, tengok dekat atas ni. Lampu kat sini dia boleh tarik, dekat sini pun dia boleh tarik. Tengok panjang ni. Lebih kurang dalam 1 depa kita lebihkan. Okey, untuk lampu ni nanti dia ada T5. T5 dia ni lah. Ni point T5. Nampak? Ini pun kita bagi kabel mega. Ini adalah point T5. T5 ni dia ada dimmer juga. Okay.
So dekat sini kalau kita tengok dekat sini ada neutral kan, tapi nanti dekat switch dia pun ada kita letak neutral juga kat situ. Okay. So ini tanda tanda. Yang ni pun macam biasalah, nanti ada orang akan apa buat soundproof tu, nanti dia akan lubangkan, dia akan potongkan untuk kita, dan dia akan keluarkan kabel untuk kita, dan kita datang, kita buat fitting yang kali terakhir lah. So lagi apa? Okey, yang dekat atas tu nanti kita lupa nak beli yang 15 punya soket. Okey, yang tu pun nanti kita akan letak soket 15 dengan plug top dia lah. Okey. So setakat ni daripada saya, so tak boleh nak buat laju sebab pukul 5 je dah kena balik. Ini pukul 4.30 ni security dah tunggu dah dekat kereta saya tu. Saya pun tak boleh nak buat apa. Report, saya cakap dengan Datuk minta tolong Datuk pun dia mula-mula boleh lah, tapi yalah, lama-lama pun dia nak jaga juga jiran-jiran dia kan. Dia takut jiran-jiran dia pun nak privacy, jiran-jiran dia pun Datuk juga. Okey, terbaik. Okey, jauh sikit, belakang ni. Okey, nanti untuk besok, kerja-kerja untuk besok ataupun lusa, kita akan tutup benda ni dan kita akan fitting kabel ni ke DIY starter lah. Okey, sebenarnya masa tu Datuk datang sini, lepas tu Datuk tengok saya punya DB. Datuk kata dia agak terkejut sebab bilik yang sekecil ni berapa banyak dia punya kabel. Okey, sebab Datuk ingat kabel kat sini cuma sikit je, tapi bila dia datang dia tengok, dia terkejut lah. Sebab dia punya rumah, keadaan wiring rumah beliau, lampu banyak, soket plug banyak, tapi DB kecil je. Lagi kecil daripada ni. Yang ni besar. Okey. So dia agak terkejut, dan nanti dia lepas daripada saya punya kerja ni, saya punya kerja kat sini, nanti Datuk pun dia dah bayar untuk untuk booking saya untuk inspection dia punya rumah. Yang ni inspection betul-betul detail punya, dan inspection dan lepas inspection tu nanti kita tengok keadaan wiring rumah dia macam mana, sebab memang rumah beliau ni memang teruk sangat keadaan wiring dia. So bersambung-sambung macam tu, dia twist macam tu je. Kabel dia sambung pakai twist ni tu. Memang agak, orang cakap, ada satu tempat yang dah effect lah, ada yang dah mula trip. So lepas ni InsyaAllah ada rezeki ada. Okay, baik.